guys, so sekarang kita ada dekat dalam waiting hall lah untuk night flight. Mana ni? Sebelum ni kita selalu cakap kita ke mana mas, sini. Kita ke mana, kita ke situ. Tapi kali ni bukan. Kita cakap Hai Opinion. Okay. Wang bukan Guangzhou lah. Dia Hai Chao. Macam tu lah aku rasa dia sebutan betul dia. Hai Chao. Tapi kali ni 22 je. Kita pergi dengan empat semua. Kita pergi dengan semua. So ada 40 media lah daripada Malaysia. So media kat Malaysia sekarang tak ada orang. Sekarang media kat Malaysia dah zero lah. Ada orang. Tu sebab kenapa kalau korang tengok kan minggu ni kan tak ada langsung pelancaran, tak ada langsung apa-apa sebab enforce kaut semua media pergi China. Kita pun ke China satu minggu ni. Hari-hari kita upload guys. Hari-hari doakan boleh upload hari-hari. Orang boleh sebab jadual sangat padat. Thanks to Roaming Man. So senang nak buat kerja. The best part of Roaming Man adalah unlimited data. Ini paling best. So kalau kata korang travel guna produk ni, Roaming Man ni, tapi harga tu berpatut tanam. Kita orang berpatut tanam. Sebab unlimited data okay? So kita dah masuk ke dalam. Dah masuk gate pukul 3.30. Tak delay lah, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. So ada cikgu Aresek. Abang cikgu Aresek. Mantap. Kemana ni? Ada logo, ada patches. Taijo. Oi. Kita nak pakai baju rabbit tak boleh ni. Boleh. Tepi. Jadi banis juga ni. Ini dia Mas Faris. Ayo Mas. Terima kasih ya kak. Naik flight lagi. Pasport paling mahal dalam dunia sekarang. Antara yang terkuat. Antara pasport yang terkuat. Orang Cina. Roh muda terperangkap dalam orang tua. Wah pun saya tahu. Turun kayu. Lalu ini flight kita punya. Kita duduk dapat duduk sebelah sini Abang Bob. Tak terbang jauh ni. Tak. Sebab kecil lah. Kiri kanan sebelah dia. Saya jadi bodyguard. Semua dah selamat. Duduk lah Faris. Sabar abang ni nak kata dulu. 客人们成员生活东方航空的大理人士，根据旅游。 Okay, kita makan flat noodle chicken. Menarik lah. Ini dalam ni Dori tak ada tulang sangat. So ini dia ada ayam sikit, flat noodle, sayur sikit. Ni macam salad lah. Weh, besar ni. Steam deck Ada 80 je. Sudah sampai. Tengok apa ni? Ikut koyak lah. Bang dia sini sikit. So kita dah sampai airport Hangzhou. 5 jam dalam flight. 欢迎来到杭州，中国。 Subtitle. Tadi video Macam okey travel lah. Tadi hampir kena racun Steam Deck punya Abang Bob tu. Dia racun. Memang kena racun lah. Siap pakai tu. Siap main lagi. Mantap. Nanti kita cari lah satu. Nanti kita buat yang macam Spiderman. Ambil lagis dulu. Lepas tu baru kita ke hotel. Nanti kita akan summarize lah apa
tujuan kita ke China guys. Saya dah dapat lagi and then aku dah on pocket roaming man, pocket wifi. So nanti kita boleh connect lah. So senang untuk buat kerja kat sini. Sebab banyak video yang nak kena upload. Kita akan pergi kat banyak kilang QJ Motor, CF Motor, rig. So nanti kita akan naik bus lah kat ni. And mari kita ni bersama media-media. Ada banner lah. Gambar dulu. Panas macam pucuk. Isap okok lu. saja yang lain dia tak faham. So okay, apa-apa juga kita akan pergi mana? Ada banyak weh, dia berada. It's very unique. That's the stadium for the. Okay, lintas. Turis. Wah. Apa dia melanggar? 5 tu. 5 lari. Dah habis. Kita dah sampai untuk kita punya tempat makan. Kat mana? Halal. Kat sini ni ada tulis halal. Motor. Ini jadi kita makan sikit ni Man. Ni mi tarik hancau. Alhamdulillah sudah kenyang. Memang mantap. Kita makan kat sini. One of kedai makanan halal. Dia tak ada HRV tapi dia ada URV. Kalau biru apa? So kalau warna biru dia kereta biasa, petrol car. Kalau hijau EV. Ni motor CF. Willy. Depan juga apa nama? Okey, KFC jangan sentuh kalau sentuh sendiri tanggung CB. So kalau esok ada Ini esok siap ni. Dia dapat barang lagi. Dia cari. Dia tak nak bersubahat tau. Apa pasal dia tak nak bersubahat? Okay guys, so kita dah sampai dekat hotel. So kita dah ambil lagi manis-manis tadi, jaket daripada CF. So kita nak naik bilik lah. Boleh muat es? Tak boleh lah. Okay, jom naik bilik nak rehat. Ya mas. So kita sudah sampai kat bilik kita. Ni lah office kita untuk minggu ni. Kita ada 2 hotel lah. Ni first hotel untuk 2 malam. Jadi kita akan bekerja di sini dengan Faris. Ni roommate kita. Besar bilik? Kiranya besar. Oi, katilnya gede bos. Uish, ada meja kerja, ada TV. Wifi je kena block. Okay guys, so inilah bilik kita, office sementara kita untuk minggu ni. Kenapa trip ni ada is kita kena cover untuk beberapa launching lah, untuk brand CF Motor, Benda, Kiwi, Eric. Banyak brand. So satu hari satu video, kita try hasil untuk satu hari satu video untuk korang. So ini bukan just trip jalan-jalan, ini trip disponsor khas oleh MForce untuk kita merasai dan kita tengok kilang-kilang yang ada bawa brand-brand yang terkemuka tu lah. Okay, esok kita pergi Benda dengan CF dulu. Stay tune guys. Ciao.